Apa erti saya dengan Islam? Dia sebut ada 10 pintu yang biasa syaitan masuk untuk mengganggu hati seseorang. Macam mana kita nak suruh selamat daripada kerosakan hati kita ni? Bila kita dekat nak meninggal dunia ni, kita baca doa. Baca doa. Doa apa yang kita kena ulang dalam hidup kita untuk jaga sangat hati kita? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Doa kita minta dengan Allah. Ya Allah, tolong jaga hati aku ni. Ya muqallibal qulub, Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi, tolong tetapkan hati saya ya Allah. Ala dinika, saya ni biar dengan agama kamu ya Allah. Saya biar bertahan dengan agama kamu. Wa ala ta'atika, saya ni sentiasa taat pada kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, saya sentiasa buat zalim pada diri saya sendiri ya Allah.